Saturday, let's perform production September. Kampung kita dah kecoh dengan cerita ni. Cerita apa? Upin Ipin. Mak? Mak El ada nak cerita. Kita orang pun ada nak cerita juga. Biar Mak El cerita dulu. Mak El ceritalah. Cepat-cepat. Di hujung kampung ada satu perigi buta ni. Ia tiada air. Dah kering. Tak dalam pun. Pada suatu malam, abang ni berbasikal lalu di kawasan perigi buta tu. Tiba-tiba, dia terdengar suara kecil meminta tolong. Dalam ni ke? Hujung kampung ada satu perigi buta ni. Ia tiada air. Dulu ada hantu ke? Ada. Cerita ni pun berdasarkan kisah benar. Korang tahu tak? Selamanya. Betul. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah kepada kita semua. Teman-teman luar biasa. Upin selamanya. Betul. Jauhkan aku baling. Aku pun boleh. Tengok. Oi, apa main baling batu? Habislah ikan lari. Apalah korang ni? Dari tadi pancing, seko pun tak dapat. Main baling batu lagi seronok. Betul. Abang, marilah main. Kita tengok siapa yang boleh baling jauh sekali. Tak nak. Kalau macam ni, elok balik je. Alah, kita orang nak main lagi. Sekejap ya. Cepatlah Upin, baling. Kita tengok siapa boleh baling jauh sampai ke tebing sana.
Kalau aku baling paling jauh, korang berdua kena belanja aku. Setuju. Lah, apa yang pecah tu? Main, pergi tengok. Benda kau baling kena benda tu. Apa benda tu? Entah. Jom pergi tengok. Jom. Ini macam cermin lama. Ish, siapa yang buang kat sungai ni tak bertanggungjawab. Benda macam ni harus dilupuskan dengan cermat. Kenapa pula? Yelah, tengok sepihan yang pecah ni. Tajam. Bahaya kalau terkena orang yang lalu lalang. Yang datang hendak memancing. Betul. Nanti luka. Tahu tak apa? Wah, cantiknya bingkai cermin ni. Sayang, cermin dah pecah. Kalau masih elok, boleh aku jual. Untung. Bingkai ni elok lagi. Kalau gantikan cermin baru, mesti boleh jual. Wah. Dah. Pergi kemas barang-barang korang. Abang nak buang kaca-kaca ni dulu. Lepas tu boleh balik. Baik. Pergi cepat. Lepas tu macam mana? Torang pun jual bingkai cermin pecah tu kat Uncle Atong. Untung. 2-3 orang naik beca. Sudah pecah, boleh jual lagi ke? Boleh? Sebab yang pecah cerminnya. Yang mahal bingkainya. Bingkai antik. Uncle Atong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Kau lagi senang buat dalam tong sampah je. Boleh betul. Memang pelik. Nenek aku kata, cermin macam ni selalunya ada misterinya. Tak faham? Ada sumpah. Sumpahan? Ya, sumpahan cermin misteri. Barang siapa melihat dirinya di dalam cermin misteri itu, dia akan terkena sumpahan. Di mana kehidupannya akan ditimpa malang. Ceng, ceng, ceng. Apalah kau ni Zul. Pandai je dia ke cerita. Tak ada siapa nak percaya. Tak apa. Bukan aku yang kata. Nenek aku yang kata. Aku cerita je. Tak percaya sudah. Selamat pagi semua. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Seronok berborak. Cikgu masuk pun tak sedar. Dengar cerita Zul, cikgu. Pasal sumpahan cermin misteri. Sumpahan cermin misteri? Wah, menarik tu. Cikgu pun nak dengar juga. Apa itu? Semua jauh dari tingkap tu. Bahaya. Banyak sekelahan kaca. Cikgu, nenek saya cakap kalau cermin pecah, petanda tak baik. Cikgu, benar tak sih ada sumpahan cermin misteri? Tak ada. Ini semua cerita dongeng. Rekaan semata-mata. Tapi... Dah, tenang semua. Burung gagak je terlanggar tingkap. Sudah mati ke? Tak gerak pun. Dah matilah agaknya. Mati lagi lah malang. Shh. Bagus, Upin. Ipin. Hai, burung. Inilah nasib malang korang. Kena tai burung. Tak percaya lagi.
malangnya hari ni. Kenapa malang? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, Opa. Upin. Apa? Cermin tu ada dalam bilik akak. Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya. Apa yang misteri? Opa. Opa dah tengok cermin dalam bilik akak tu? Belum. Cantik ke? Opah nak tengoklah. Jangan. Ha? Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Sebab cermin tu lah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Menakutkan. Macam-macam lah korang. Betul, Opa. Yelah. Opa. Aku pula. Aku jalan Ipin. Aku rasa sumpahan cermin misteri tu betul lah. Habislah kita. Bukan kita je. Orang lain yang dah tengok cermin ni pun habis. Tapi kita masih boleh selamatkan Opa. Opa belum tengok cermin tu lagi. Macam mana? Ros, ya Opah? Kenapa korang dalam bilik akak? Tak ada apa-apa. Apa korang buat ni? Kita orang tak buat apa-apa. Cermin tu jatuh sendiri. Betul. Macam mana boleh jatuh? Kita orang pun tak tahu. Apa hal ni? Opah, cermin yang Ros beli dari angkasa semalam dah pecah. Dia orang yang buat. Kita orang tak sengaja apa. Kita orang tutup cermin tu dengan kain. Lepas tu dia jatuh. Kenapa nak tutup dengan kain? Siapa suruh? Kita orang sendiri yang nak. Sebab siapa yang tengok diri dia dalam cermin tu akan terkena sumpahan cermin misteri. Dan akan ditimpa malang. Betul. Jadi kita orang nak lindungi Opah dari terkena sumpahan tu. Apa? Sudah tu. Upin, Ipin, cermin misteri tak ada. Kalau betul-betul lagi macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi orang baik-baik dari benda-benda misteri yang tak baik. Faham? Oh, faham. Tamatlah riwayat cermin misteri itu. Kenapa, Kak? Jerawat. Macam mana boleh ada jerawat ni? Kan betul. Itulah dia sumpahan cermin misteri. Habislah. Muka akak dipenuhi jerawat batu nanti. Ya? Orang ni kan. Akak sumpah tadi jerawat. Baru tahu. Boleh akak picit-picit. Kasih meletup. Habis pecah cermin tu. Teruklah korang kena marah dengan Kak Ros. Tak, dia marah sekejap je. Dia lagi risau pasal jerawat dia. Tapi kan, sebenarnya cermin misteri tu bawa dua. Macam mana pula? Akak jual cermin tu ke karnival yang buat pameran kat kampung kita. Dia untung banyak. Lah, ruginya aku. Kalau tahu, aku suruh Abang Is jual kat situ. Itulah nasib malang kau dengan Abang Is. Kerugian. Tak rugi pun. Untung lagi ada. Abang aku dapat 5 tiket percuma ke karnival tu. Siapa nak ikut? Aku nak tiket. Okey. Aku pun nak. Maaf, tiket dah habis. Alah. Itulah nasib malang kau. Kena beli tiket sendiri.
cermin. Nak masuk? Semua nak masuk? Jom. Yeay. 2 dewasa, 3 kanak-kanak. Wah. Jom masuk sini. Jom. Mana akak? Abang Is pun dah tak ada. Sesat tu. Ish. Wah. Cermin misteri tu. Ada lagi dia. Ipin, aku macam nampak sesuatu lah kat cermin tu.